Jom tengok soalan ni. Soalan ini dari SPM 2022, kertas 1 soalan 10. So tajuk dia adalah pilih atau tangkabungan. Okay. So dia beritahu kami ini kedai buku sebuah sekolah lah. Dia mempunyai 8 patang pen yang berlainan, 10 buah buku catatan yang berlainan. So Anvi dia akan membelanja RM24. Okay. So lepas tu ini jadual ialah harga setiap unit lah. Dia minta kami cari bilangan cara berlainan Anvi boleh membeli jika dia ingin membeli buku catatan sahaja. So kalau 24 bagi 4 equal to 6. So bermaksud A1 ni kami guna 10C6 equal to 2110. Okay, A2 jika bilangan buku catatan selebih-lebihnya sama dengan bilangan pen. Okay, so sekarang kami tengok unit price dia. Ini RM2, RM4. Okay, kalau kami tambahkan 2 plus 4 equal to 6. Okay, lepas tu kami 24 divided by 6 sama dengan 4. Okay, so sekarang ini boleh kami ambil sebagai salah satu kes lah. Kes satu ni dia beli 4 pen 4 buku. Okay, so sekarang cara dia 10C saya tulis 10 dulu. Tulis pen dulu. 8C4 lagi 10C4. Okay, so sama dengan 14700. Okay, lagi kes 2. Sebab ini adalah bilangan maksimum yang mereka sama boleh berlima. Okay, sekarang dia fokus pada bilangan buku catatan tu. So sekarang bilangan buku catatan tu dia tak boleh tambah lagi dah. Dia boleh kurang je. So sekarang ini jadi 3 buku pula. Okay, apabila 3 buku, berapa batang pen yang boleh beli? 6 batang So maksud sini akan jadi 8C6 darab 10C3 3360. Ada lagi tak? Ada. Kes 3 bermaksud sekarang jadi 2 buku pula. Apabila 2 buku boleh beli 8 pen. Okay, so bermaksud 8C8 darab 10C2. Okay, so sini kamu dapat 45. So jumlah dia adalah 14700 plus 3360 plus 45 sama dengan 18105. Okey, sebelum B ni dia cakap Raja ni menunjukkan satu contoh kata laluan lah. Ini adalah password 5 askara yang dibentuk dengan menggunakan huruf A ke Z dan digit 0 ke 9 0 ke 9. Okey, pada suatu skrin komputer dengan keadaan huruf besar dan huruf kecil adalah dibenarkan. Okey, so dia minta kami cari bilangan kata pelaluan berbeza jika B1 ni 3 askara pertama adalah ini tanpa ulangan. Okey, so ini macam mana kami nak buat. So implementasi yang ini A8A ni dia suffix mah. So bermaksud sini kami ada lagi 2 empty ya. So ini macam mana kami nak buat. Okay, so kami nak tahu dulu ada berapa jumlah pilihan yang kami ada. Okay, kamu sudah tahu bilangan huruf ada 26 kan. So huruf kecil ada 26. So bermaksud huruf besar dia pun ada 26. So bermaksud nombor digit lah kami ada 10. So bermaksud jumlah objek kami ada adalah 62. Tapi sekarang sudah guna 3 dah. Okay, so bermaksud petak yang ini bilangan objek yang kami boleh guna adalah 59. Kami mau susun satu sendiri. Lepas tu yang ini kami tinggal 58 objek. Kami mau susun satu di sini. Okay, so ini dia darab. So this one kamu akan dapat 3422. Okay, B2 ni dia cakap askara pertama mesti huruf besar, bukan vokal, dan diikuti oleh sekurang-kurangnya 2 nombor perdana diletak bersebelahan. Okey, vokal bukan vokal kamu sudah tahu kan. Kalau vokal iaitu A, I, O, U, bermaksud bukan vokal ialah yang lain lah. Okey, nombor perdana dari 0 hingga 9. Mana yang nombor perdana? Nombor perdana saya tulis di sini dulu. Nombor perdana adalah 2, 3, 5 and 7. Okey, so sekarang ini dia ada beberapa case. Okey, lepas tu saya tambah lagi ulangan adalah di
dibenarkan. Okey, sekarang kami case 1. Case 1 ni dia ada 2 nombor perdana. Okey, so kami inilah. Okey, kami notion sini. Ini. Okey, 2 nombor perdana. So sini dia ada berapa pilihan? Huruf besar bukan vokal. So sini dia ada berapa? Dia ada 21. 21 kami mau susun 1. Okey, 2 nombor perdana. Ini ada 2 nombor perdana. Okey, tapi ulangan adalah dibenarkan. So saya mau letak satu-satu. Okey, so sini kami ada 4 objek, kami mau susun 1. Ini pun nombor juga. Ini nombor juga, nombor perdana. Okey, tapi ini pun 4P1 juga sebab ulangan adalah dibenarkan. Okey, yang ini ini penting. Ini ada syarat dia tak? Ada. Syarat dia adalah sebab kami fix pada sini 2 nombor perdana diikuti oleh 2 nombor perdana sahaja. So bangsa petak ini kami tak boleh letak nombor huruf tak boleh letak itu nombor perdana lah. Yang lain semua boleh, apa-apa pun boleh. Okey, so bermaksud sini ada 4 objek So jumlah 62 tolak 4. So bermaksud petak ini kami ada berapa pilihan? 58 pilihan. Okey, yang last ini macam mana pula? Ini ada syarat tak? Ini tak ada syarat sebab kami hanya fokus pada sini saja. Fokus pada sini. So yang ini kami nak letak nombor perdana boleh, huruf besar ke macam mana pun boleh. So this one tak ada condition. So ini bermaksud 62P1. So yang lain kamu guna operasi darab. So this case ini kamu akan dapat 1208256. Ada lagi case tak? Ada. Case 2. Okey, sekarang itu huruf tu diikuti oleh 3 nombor perdana pula. Okey, kami lukis macam ni juga. So NP. Okey, sama. First ini 21P1. Ini pun sama lah. 4P1. Okey, yang ini sama juga, boleh ikut yang tadi sini tu. Bermaksud sini adalah 58P1. So darab. So this one you will get 77952. Ada lagi case tak? Ada. Case 3. Case 3 bermaksud dia diikuti oleh 4 nombor perdana. So sambil lukis macam ni juga. NP. Okay, so sama petak sini adalah 21P1. Sini semua adalah sama lah. So saya tulis 4P1 lah. Sini adalah power. Saya terhalang itu sebab saya tulis. Okay, macam ni. Ni power 4. Okay, saya guna operasi darab. Okay, so sini kamu akan dapat 5376. So bermaksud jumlah case adalah 1208256 plus 77952 plus 5376 sama dengan 1291584.